Okay, aku dah record dah. Aku dah record. Okay, ni yang anak beranak ni. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, so untuk hari ni 14 Ramadan 14 Okay, so hari ni saya pergi dengan AB. Okay, kami buat pemasangan dekat Kelantan. Tapi ni ada dua tempat. Satu, kita pasang modem SIM card kawasan ni dekat Bukit Sokor, Tanah Merah. Okay, cuma tak pasti lagi apa masalah dia. Dan juga yang kedua, kita pasang Starlink di tempat yang hari tu pasang. Ni ada penambahan lah sebab user dah makin ramai. So kita nak cuba tambah lagi. Lepas tu nanti yang untuk video Starlink ni saya mungkin buat kedua ke atau saya sekali kan lah, tak tahulah. Jadi untuk Ramadan ni saya tak pasti lagi macam mana keadaan sana. InsyaAllah moga dipermudahkan lah. Okay, so sekarang jam berapa lah? Pukul 3 pagi. So 3 pagi sampai sana kan, nanti kita tengok apa yang boleh buat. Okay, jom let's go. Bapak siap hantar lagi bye. Okay guys, Alhamdulillah cuaca yang baik, cuaca yang indah berada di Gua Musang. Okay, so kami pun sampai subuh ni daripada sana pukul 3 dia kan. So kita dah sampai ke Gua Musang. InsyaAllah tengok cuaca pun baik ni. Okay, minta Allah mudahkan urusan kita. Baby pun nampak gaya sihat walafiat hari ni kan. Boleh Abi boleh. Abi kata boleh. Tapi kita tengok hari ni macam mana. Harapnya cuaca dan juga keadaan menyebelahi kita lah kan. Saya pun tengah cari-cari ni, tengah berfikir-fikir ni. Kita sampai berpuasa untuk puasa tahun ni pertama kali saya puasa dekat Kelantan ni. Nanti mana ada tempat-tempat menarik nak juadah berbuka puasa, nanti share lah. Okay guys, so kita pun dah sampai dah ke lokasi ni. Okay, cerita mudah dia boleh buat lah. So nanti tadi saya tak boleh nak tunjuk tempat dia kat mana sangat lokasi ni. So nanti kita tengok apa masalah dia. So ni hutan lah keliling. Kita dekat tengah ni. Okay, lupa lah. Itu tempat nak buat solar tu lah. So tempat ni saya tak nak bagi tahu kat mana lokasi dia. Cumanya masalah dia macam ni lah. Dia nak bangunkan tempat ni tapi perlukan wifi untuk sementara. Tengoklah berapa lama dia orang nak pakai. So tengok lokasi ni memang dalam hutan lah. So nanti apa-apa kan kita nak pasang dulu ke situ sebab dia orang pakai solar. Selesai nanti kan kita tengok speed test okey tak okey lah. Okay, untuk lokasi Gua Musang ni ini adalah pertama kali saya memasang modem SIM card yang mana pihak daripada lokasi ni dia menggunakan tenaga solar untuk mendapatkan atau mengaktifkan modem tu untuk dapatkan internet lah. Jadi power supply yang modem ni berfungsi adalah menggunakan solar. Lepas tu untuk lokasi ni saya menggunakan wifi outdoor repeater lah, yang mana solar ni, internet yang paling laju ni adalah berada di atas bukit ni dengan kelajuan lebih daripada 100 Mbps lah. So daripada atas ni nanti saya akan beri wifi yang ada di bawah tu untuk penggunaan office dan juga untuk penggunaan pekerja di lokasi ni lah. Apa? Berapa?
Okey, yang tu dia tak drop. Betul lah tu. Betul lah. Dia tak drop. Kalau 10 Mbps upload 20 tak boleh lah. Awak pergi test balik dekat lori. Okey dah ni. Dia okey tak okey tu nanti. Dia okey tak okey. Okey tak okey lagi. Kejap. Nanti okey nanti. Panggil bos tu, bos test. Dia okey tak okey tu nanti. Confirmnya. Okey, sistem solar ni saya tak pasti berapa anggaran dia, tapi bila saya ada cek sendiri lebih kurang dalam 10,000 hingga 15,000 lah. Itu yang biasa-biasa lah. Kalau kata anda pasang sendiri, saya rasa kos ni lebih murah. Jadi anda boleh YouTube dia macam mana cara nak pasang solar ni. Lepas tu anda boleh cuba sendirilah berapa banyak yang anda boleh dapat. Okay guys, so sistem ni yang diorang guna ni adalah solar. Solar ni belah Kelantan. Okay, mana yang nak buat solar, anda boleh PM saya. Ataupun kalau siapa yang kenal abang ni, okay, anda boleh direct dengan dia lah. Dia yang buat solar ni. Yang ni sistem solar yang marhain lah. Maksudnya mampu milik. Kalau nak nanti boleh berurusan dengan abang ni. Okay bang, boleh bang nak buat solar? Boleh kan? Abang ni memang dia boleh buat. Untuk site ni dah 2 dah dia buat. Ada lagi site lain, cuma yang dengan saya ni lah. So nanti yang ni dah pakai AP kat bawah, kat rumah yang bawah ni. Okey, yang ni. So yang ni Mimo ni pakai sini sebab dia tak ada keperluan sangat, tapi boleh pakai lah. Yang ni yang paling penting ni. Sebab dalam ni office, so dalam tu ada router lah. So kita dah set lah. So nanti saya cuma tinggal nak pastikan dia okey je. Okey. Okey dah tu. Okey dia okey, dia okey lah. Sebabnya antena tu dah ikutkan, dia ada dekat ni, dekat rumah, dekat office awak tu. Patutnya. So yang sana kena dia punya serpihan lah. So okey, so betul lah. Kalau dah ikutkan dekat yang rumah kongsi tu, dia tak boleh dapat tu. Kalau dia ikutkan. Okey, saya dah lama buat dah. Udah. Okey, nanti dah okey dah. Okey, kalau nak ikutkan benda ni, dia dah lama dah tau. Kita dia. Siapa yang tahu buat. Okey. Okey, tengok daripada atas ni. Daripada atas ni kita pakai modem G-Technic. Okey, modem G-Technic tu dia pakai antena parabolik. So apa yang pelik dia kat sini, yang pelik dia ada kat sini, nampak dia timur tu. Timur ni dia akan pasang dekat sampai dekat sini lah. Dia akan pasang dekat modem G-Technic ni ada Wi-Fi. Okey, so yang pakai MIMO tu adalah sambungan pada Wi-Fi. So Wi-Fi tu dia boleh dapat sampai ke bawah tu. Jarak dia antara dalam 250 meter ke 300 meter jarak pada sini sampai ke bawah tu. Ilmu ni saya tak pernah kongsi. So tadi saya dah kongsi. So mana yang nak extend Wi-Fi, nak pakai modem saja, bagi kepada jiran lain ke, nak sewa Wi-Fi ke, nak buat voucher payment ke, boleh gunakan benda tu. Okay, simpan sekali je saya ajar. Lepas tu saya tak nak ajar lagi. Kalau nak belajar lagi, tanya dengan AP. Okay, ajar video Ini panas ke guys. Di bulan puasa ni untuk orang-orang yang penyabar dia, yang strong. Aduh, panas, cuaca panas sangat ni. Abang ni pun dah tak tahan dah ni. Kita orang ni semua dekat sini dah tak tahan dah ni. Nasib baiklah sekarang dah nak pukul 4 dah. So nak selesaikan satu lagi hal ni. Lepas tu nanti kita test kat bawah pula. Kat bawah nak pasang dia punya bracket tu. Nanti kita test lagi kat bawah. Okay, betul. Daripada hari ni dengan besok kau tak boleh tidur petang bang. Faham. So, tak ada benda ni kau tidur petang. Tu malam je tidur tu. Mana? Okay guys, so alhamdulillah tu kat atas ni
memang signal dia okey, boleh dapat. Tower dia jauh gila tapi boleh nampak, saya rasa dalam 4km 3km tu boleh nampak halus-halus tower dia sebelah hujung sana. Sekarang ni nak bagi wifi ni yang lambat dia pasal ni, satu pasal kita puasa lah, jadi nak buat kerja tu tak macam kita bekerja tak hari biasa. Penat dia, itu lah. Rasa macam nak berbuka dia rasa ni, rasa lah kan. Tapi belum ada rasa lah. So nak cuba dulu. Yang kita settle kat bawah pula, lepas tu kita buat speed test guna access point kat bawah tu. Okay, jom. Adjust dekat sini saja. Angle. Angle. Buat balik kat bawah ni Sebab dia boleh nampak terus. Tapi yang satu tu antena apa dulu. Dia buat tapak sikit lah. Tapak sikit dekat atas. Angle tu. Angle tu dah ada. Sini. Kalau dia keluar sini. Antena yang sana tadi. Antena wifi yang sana tadi. Agak kongsi tu. Atas tu ada antena. Oh, panas. Okay guys, so tadi kita tunjuk yang kat atas tu kan, dia kat atas bukit tu. Okay, jarak dia lebih kurang 250-300 lah meter jarak dia kat atas bukit. Dan yang satu lagi untuk EAP 610 ni saya pasang kat sini lah. Tempat dia diorang nak letak kat sini, saya terima seadanya lah kan. Sepatutnya benda ni letak kat luar, tapi diorang mungkin nak sayang benda ni, so saya letak kat dalam. So router, pakai router sedia ada yang abang tu sediakan, so saya biarkan je lah. Dan nanti kita try buat speed test, tengok berapa untuk kelajuan dia untuk penggunaan wifi kat tempat ni. Mesej saya rasa ni nak tukar pada mesej 99 tu. Kat atas dapat 100, jarak lebih kurang 200 meter lebih pakai 610 ni. Atas depan ni abang ni lah, dia geng TM lah. Okay. So pelan ni pakai mesej saya rasa ni nak tukar pada mesej 99 tu. Kat atas dapat 100, jarak lebih kurang 200 meter lebih pakai 610 ni. Okey lah, datang sini pun 100 juga. Dia boleh pergi sampai 5km tapi tanpa halangan lah. Wah, router pun bukan pakai wifi stick, router pakai Unify punya tu. Cak ayamnya. Tapi abang ni kata, abang ni apa-apa siapa nak pasang kat tanah merah, PM abang lah. Ni solar, jadi muka sepupu saya. Saya biji muka sepupu saya. Right. Okay guys, so alhamdulillah selesai dah pemasangan dekat Bukit Sokor Tanah Merah ni. Okay, untuk lokasi ni banyak yang saya belajar lah untuk solar system ni. Saya dah dapat banyak info dah. Okay, so mungkin ada site-site lain yang nak buat nanti, insyaAllah saya akan boleh suggest lah penggunaan solar dan juga modem di lokasi seperti tempat macam ni lah. Okay, tak ada apa dah. Pada siapa yang berminat untuk buat pemasangan parabolik, yang nak buat pemasangan Starlink, yang nak dapatkan device Starlink dan juga modem 5G, okay, anda boleh berhubung dengan nombor yang saya terterakan. Okay, insyaAllah bertemu kita sekali lagi dalam konten pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.